Ya bang. Terima kasih bang. Ni boleh starter tangan ni? Oh, alhamdulillah boleh. Nah, dan woi, apa benda sayang ni? Oh, dia tinggalkan aku tu. Okay guys, assalamualaikum semua. Guys, tengok ni. Ni crank yang aku dah cabut dekat NVX yang aku pasang, kemudian vibrate, yang kata vibrate teruk lah. So sekarang ni kita hantar kat Cik Leman kat sini, walaupun aku hantar head RZ aku ke barang-barang lain ke. Ni buat static balancer kan. Static balancer pun boleh buat. Pada korang yang area Selayang tak PJ jauh, datang sini je. Apa? Lain satu apa yang baru sekarang boleh buat? Rendahkan mono RZ. Rendahkan murah RZ. Absorber belakang, nak bagi lewut-lewut pun boleh. So proses anggaran bergantung lah, 2-3 hari orang kata kalau tak busy. Macam ni aku nak main piston standard, so aku bawa piston standard. Bukan piston flat apa semuanya. Ni memang piston standard lah. Piston standard ni ada lekuk sikit, sebab memang dia punya vibrate ni terlalu teruk. Sebab aku nak main stroke, main crank je. Aku nak pakai dia punya crank jack rod je. Yang lain main operate exhaust lah, ECU lah, macam tu lah. So apa-apa, next dah siap aku roger dengan korang. Okay? Okay guys, assalamualaikum semua. Seperti yang aku ada cakap dekat aku punya Instagram, Ahad ini aku nak pergi ke Parit Raja. Parit Raja tu dekat sebelum Yongpeng kot, ke selepas Yongpeng. Tapi dia tak sampai lah Johor Bahru tu. Ibarat kalau Johor Bahru tu jauh lagi, aku rasa dekat dengan Tangkak kot, tak tahulah. Tapi anggaran situ lah. Dan sekarang ni aku nak ambil motor dia. Kebetulan aku bawa bini aku ni kat belakang. So nanti bila balik tu, bini aku naik MVX, aku naik motor customer tu, bawa balik ke rumahku. Malam bila Akil dah balik daripada beraya ataupun open house, aku angkat motor tu atas 4x4. So esok dia dalam awal pagi, dalam pukul 7 pagi tu aku akan shoot ke Parit Raja. Macam tu. Sebab plan asal dia aku sebenarnya nak pergi ke Melaka. Tapi alhamdulillah dapat rezeki, 4x4 hantar ke Parit Raja. So ibarat sekali jalan lah. Kita hantar motor tu dulu, baru aku hantar adik ipar aku pergi ke dia punya tahfiz yang aku ada tunjuk video-video sebelum ni. Yelah, dia belajar kat tahfiz Melaka tu. So alang-alang lah orang kata sekali jalan kan. So orang panggil ni pinggiran Seri Gombak. Pinggiran Seri Gombak. Nangis tadi? Bunga nangis ke? So anak aku hantar dekat rumah mak aku. So bagi mak aku jaga kejap sementara aku nak pergi ambil motor. Sebab plan dia aku sebenarnya nak pergi dengan Akil, tapi dia kata, bang aku ada ni ada open house so tak apalah, aku pergi dengan bini aku lah. Kebetulan pula bini aku bawa skuter, dia boleh, dia pun ada lesen. So minta tolong bini aku lah. Korang yang tak tahu area-area pinggiran Batu Cave ni, antara pinggiran Seri Gombak ni, ni jalan ni dia membukit ke atas tau. So pernah aku ternampak ada satu video viral dekat dalam YouTube. Aku terkejut mat. Jalan ni budak-budak basikal lajak 2-3 pagi main. Dia daripada atas tu, budak basikal lajak turun. Ada juga yang main waktu siang kata kan. Apa gila lah. Memang seronok kan basikal lajak kan. Ibarat tayar kayu turun kan, fly kan. Tapi itulah, bila nak kayu naik ke atas tu, bengkak kaki tu. Sebab dia panjang naik kan. Letih lah orang kata kan. Tapi orang kata feeling dia, budak lajak je tahu betapa seronoknya. Pegang. Depan lagi. 3 minit.
Ambil motor. Ambil motor tak. Depan ni bang. Ni warna oren tak silap. Oh tu. Oh ni. Nombor 99 bang. Alhamdulillah. Pergi terus ke Parit Raja. Lepas tu saya kena patah balik Melaka. Melaka pun ada lagi satu untuk balik ke KL. Boleh lah. Ya bang. Terima kasih bang. Ni boleh starter tangan ni? Oh alhamdulillah boleh. Baik bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, ini motor yang aku cakap, motor salah seorang subscriber aku dalam YouTube. Dan dia minta aku hantar, dia guna servis for waifu aku lah, untuk hantar ke Parit Raja. Dengan tak silap location yang dia bagi tu, location dia, tempat dia belajar, macam tu. Dan weh, apa benda sayang ni? Dia nak pergi langgar tembok tu Sebab apa ni, bini aku macam ni lah. Dia dah lama tak bawa dekat jalan besar. So dia jadi macam takut-takut. Dan dia trauma. Sebab motor NVX ni pernah ada masalah dia punya nut puli. So ada satu masa tu aku bawa motor member aku yang minta hantar ke JB tu. Ada LCB1 malam tu kan. Aku tinggal kat dia, kat Highway Duke. Lepas tu dia ingat motor NVX ni boleh rembat. Dia rembat, tiba-tiba dia punya nut puli tu separuh tercabut. So dia terus bunyi sik. So dia dah takut lah. Alhamdulillah lah, dia bawa sampai ke rumah. Dia dah nak nangis lah. You ni tinggalkan I apa semua kan. Jadi kelakar kat situ kan. So tadi tu waktu nak gerak tu, dia dah warning awal. You jangan tinggalkan I, you siap aku tinggal lah, macam tu kan. Okay guys, kepada korang yang masih baru dalam YouTube channel aku, jangan lupa subscribe, okay? Sebab bukan apa, kebanyakan viewer aku ni yang tengok ni, kebanyakan tak subscribe lagi. Subscribe lah guys, tanda support, okay? Subscribe tu percuma. Ni jalan ni, aku kata budak-budak lajak. Budak lajak dia fly sampai ke bawah. Aku kata kan, huish, gila ada orang ni. Sebab yang tukar rakam tu naik motor. Katakan apa ni, tak tahulah, mungkin kebetulan berada tu lalu, dia rakam lalu dia post kat dekat YouTube. Aku tengok kan, viral ke view nak dekat 200 lebih. Yang ni aku tak tahu kenapa gear 4 dia menyala ni. Aku rasa apa ni, mesti salah pasang soket ke benda, ataupun dia punya gear select tu, maksudnya selector gear yang dia punya sensor tu tertouching dekat nombor 4. Tu yang menyala je nombor 4 tu. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tadi petang dah tidur pun masih mengantuk ni. Palu ambulan. Let's go. Bye bye. Oh, dia tinggalkan aku tu.
Okay guys, kita jumpa esok. Okay guys, sekarang ni adalah hari selepas aku dah balik daripada Melaka yang aku cakap dengan korang tu. So first destinasi kita orang tu, aku pergi ke Parit Raja. Aku drive selama dalam 3 jam lebih kak, sebab waktu tu memang hujan. Kau boleh tengok dalam video ni. Guys, malam aku ambil dekat rumah ayah ambil rumah ayah. Ni dah sampai 3 jam perjalanan. Motor legenda ni kita dah sampai ke ni apa, college ke universiti ke apa? Ni universiti. Alhamdulillah. So abang doakan awak ni budak kausan berjaya insya-Allah pandai okay. Terima kasih support abang. Okey. Dan perjalanan aku daripada Parit Raja balik pergi ke Melaka sebab aku nak hantar adik ipar aku untuk sekolah tahfiz dia. Tapi sebelum aku nak hantar dia, kita orang aku bawa lah mak mertua aku dengan bini aku, anak aku semua dengan adik ipar aku yang tahfiz tu pergi makan cendol udu. Yalah, kita orang sebelum nak bagi dia masuk tahfiz tu, bagilah buat jalan-jalan Melaka tu. Selepas tu barulah kita pergi ke madrasah yang panggil madrasah, hantar adik ipar aku tu. Larin, belajar elok. Dan malam tu aku drive memang barai gila. Sebab daripada pukul 5 petang aku dah sampai nak dekat isyak ke nak dekat pukul 8 macam tu. Sebab memang jam gila orang kata kan. So aku rasa macam biasalah hari Ahad, nama pun hari Ahad, orang bercuti lah apa semua kan. Orang nak balik ke KL balik apa semua kan. So memang barai gila. So alhamdulillah dah sampai rumah. Depan aku sekarang ni motor Y15. Y15 ni dia datang balik dekat sini sebab nak repair dekat bahagian clutch dia. Clutch dia ada something bunyi-bunyi pelik sikit. So far motor ni dia kata dia dah try, last try itu pun tak lock lama. GPS dia 194 dia kata. So dia suruh ni saya tekan kelas ni cepat, kemudian nanti dia try lagi dia kata lah. Kedua Y15 juga. Yang ni dia nak buat spek 63 head potting. So turun enjin lah, tapi turun enjin buat road apa semua, tukar dia punya gearbox sikit apa semua. So masuk bearing C3 lah apa benda semua tu yang aku selalu pakai ya. Dan head potting apa semualah. Macam tu. So naik dyno macam tu. Inilah, apa-apa pun korang follow. Untuk next video insyaAllah aku share apa sedikit ada benda macam contoh ilmu-ilmu untuk baik lah. Kata macam contoh benda ni boleh pakai, benda ni tak boleh pakai, nanti aku share dalam video ni. Okay guys, kat sini aku dah buka dah. Aku dah jumpa punca dia. So punca dia apa? Punca dia ni, dia punya bearing ni dengan dia punya mangkuk tu aku ada dalam motor. So dia ada free play. So maksudnya dia punya bearing ni dia tak duduk dalam mangkuk tu. So ibarat macam dia just terletak macam tu. Kalau main kelas bearing ni kedudukan dia boleh lari dari keluar tu. So bila lari dia akan bergetar-getar. So aku bukan nak cakap nak burukkan brand NLK ni. Bagi aku brand NLK ni the best lah. Cuma aku harap NLK dapat memperbaiki lagi, cari special bearing yang orang kata yang boleh duduk dekat dia punya tapak. Okay lah, sekejap aku try. Okay, ni masuk aku. Tahu nampak bulat luar tu dengan bulat bekas yang dah diletak bearing. Okay, bearing ni yang dari dalam kotak NLK tau. So bearing tu duduk macam tu. So nampak dia sekadar duduk macam tu je. Bila kena yang ada free play banyak, so bearing ni boleh lari kedudukan dia. Boleh naik ke atas ni, boleh naik sini, boleh naik sini. So bila dah lari jadi kedudukan dia, so pusingan dia pun akan jadi meripik. Macam tu. Melainkan kita pakai needle bearing. Tapi sepatutnya kena, kalau boleh lah, the best cari bearing yang betul-betul ngam-ngam dia punya ni. Macam tu. So aku dah jumpa bearing dia, tapi aku tak dapat nak bagi tahu dalam video ni. Sebabkan korang nak tahu hasil dia macam mana aku buat. Aku tak minta banyak daripada korang. Tolonglah follow IG aku, kemudian korang subscribe YouTube aku. Next video aku akan share hasil selepas aku dah custom, ya tapak lah apa semua aku buat. Dan insyaAllah kelas dia lepas ni dah tak ada berbunyi, dah tak ada masalah. Okay, so macam NLK, aku harap korang dapat perbaiki lagi untuk kelas ni, supaya ibarat NLK punya brand ni lagi ramai support. So maksudnya barang tu betul-betul PMP,
plug and play, not pening nak pasang. Okay, itu saja. Peace.